Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Business Channel. Untuk hari ini kita pergi ada satu kedai bandel yang bagi aku super mewah dengan 3 tingkat building yang sangat besar seperti shopping mall bandel begitu yang ada di Kota Baru, Kelantan. Dan yang paling mengejutkan, kawasannya memang wah. Kita dapat bermacam-macam apparel, pakaian, kasut, hoodies, topi juga begitu yang memang kualiti pun boleh tahan juga dengan harga yang boleh mampu dimiliki seperti RM98, RM100, RM50 gitu sudah korang boleh dapat. Tapi kedai ini ya Allah punya besar. Ini for the first time aku masuk kedai bandel yang besar gila sini guys. Jom kita jalan-jalan lagi. Damn, harganya dalam RM35. Lincoln Brown. Tinggal ini je lagi topi-topi dia ni. Tidak banyak lagi. Ini bahagian kasut. Okay, sini barang bayi pula dia jual. Wow, barang baby pun banyak, tudung pun banyak, mix t-shirt. Nah guys, sini bahagian baby. Kita tengok apa yang ada bahagian baby ni. Macam juga ada sini. Damn, benar besar tempat ni. Aku rasa macam aku boleh sesat tau kalau pergi sini juga. Tapi memang seriously sangat besar tempat ni. Dan seperti shopping mall, dan terasa ingin lepak-lepak di sini pun okey juga. Banyak ni pilihan. Bahagian kasut bola. RM35 je harga. Damn, girl. Kedai ni berada di kawasan sekitar highway Kubang Krian begitu ke arah Melor. Jadi tempat ni dinamakan sebagai Louvre Brother Outlet Bandel. Dan aku tahu macam Louvre punya tempat ni sebenarnya banyak lah juga di area Kelantan ni. Tapi ini antara yang paling besar yang pernah aku tengok dan yang paling komersial sampai aku pun sesak nafas untuk tengok ni sebab terlalu banyak macam-macam sampai macam wah pening juga tengok. Tapi puas hati lah, dia macam tidak berapa ramai orang, seterusnya macam feeling di shopping mall begitu seperti berada di H&M, Uniqlo gitu. Jadi korang ada banyak choices untuk beli kasut, beli beg, beli pakaian juga. Memang terbaik lah tempat ni guys. Rugi kalau tidak datang. Pening. Ada wing lagi Adidas ni gila lah, legend. Alamak, ada Pokemon lah. Dengar. Ush, ini kena beli ni lah. Kita dapat satu baju Pokemon dengan harga RM25. So, kita pergi bayar di sini. Kita pun dapat kita punya barang. Jom kita balik. Jangan lupa untuk pergi Louvre Brother Outlet Bandel. See you again next time guys. Bye bye. Gelap sudah. Gelapnya. Tengok ni di luar dia ni. Gitu besarnya guys. Aduh, besarnya. Ya ampun. Jom kita balik. Mana mau baliknya? Sekiranya korang berminat untuk pergi ke kawasan ni, korang boleh pergi ke Louvre Brother Outlet Bandel di description below, ataupun search sahaja di Google dan korang terus jumpa kedai ni. Kedai yang memang rare untuk bandel juga. Tapi kalau daripada jalan raya sendiri, highway itu memang akan nampak kedai ni macam H&M clothing begitulah. So itu saya daripada aku. Thank you for watching. Jumpa lagi next time.